Kalau korang rindu nak tengok Kwang Soo dalam Running Man ataupun korang terfikir kalau Ye Un dengan Kwang Soo dalam satu show yang sama, masuk ke tak masuk, korang kena tengok cerita ni guys. Okay, ini adalah variety show terbaru daripada Korea yang mana title dia adalah Jae-suk's B&B Rules. Kenapa ada nama Jae-suk? Sebab Jae-suk adalah main host dalam variety show ni. By the way, nak tengok cerita ni korang boleh tengok dekat Netflix, dah release dah. Okay, and kalau tengok dekat Netflix, janganlah tengok dekat phone je, janganlah tengok dekat laptop je, tengoklah dekat TV yang quality HD, yang size dia besar. Contohnya TV dekat link yang aku dah letak ni. Korang tekan link ni, korang tengok. Okay, so jom kita sembang pasal variety show ni. Sebelum tu, korang yang minat konten-konten entertainment macam ni, boleh tekan butang follow dekat sini. Dan tekan mantap. So, Jae-suk B&B Rules ni, dia punya show pasal diorang buat weekend getaway untuk beberapa guest lah. Okay, ramai jugalah guest dia, dalam 20 orang macam tu. So, dalam 3 hari 2 malam tu, dia macam lebih kepada healing camp ataupun santai-santai punya, tapi ada game juga. Okay, and aku sangat sukalah vibe yang macam ni tau. Even dalam Running Man pun ada episod yang ada vibe-vibe healing macam ni. Diorang pergi groceries, beli barang, lepas tu masak ramai-ramai and then makan. Walaupun aku rasa ada je yang tak minat episod macam tu sebab tak kelakar sangat, tapi aku suka episod macam tu. Dan episod macam tu boleh dapat dalam Jae-suk B&B Rules ni. And kalau korang minat Running Man, lagilah korang wajib tengok. Lagi-lagi untuk mereka yang dah tak tengok sebab Kwang Soo dah tak ada kan. Korang kena tengok chemistry Kwang Soo dengan Jae-suk dalam ni. Serius guys, sama macam zaman Running Man dulu-dulu. Okay, bila Kwang Soo nak cakap je, Jae-suk kata tak payah. Bila Jae-suk buat salah je, Kwang Soo terus point out. Serius, vibe dia memang bila tengok tu memang teringat lah cerita Running Man yang tahun 2021 dan ke bawah kan. So korang wajib tengok. Selain daripada bergaduh dengan Jae-suk, Kwang Soo pun ada beef juga dengan Byung Woo-sok. Sebab apa, Mamat ni terlebih handsome. So ramai guest yang lebih minat kat dia lah. So Kwang Soo buatlah muka terasa dia, muka touching dia memang kelakar weh. Dan untuk haters Ye Un, aku rasa korang kena tengok show ni juga. And mungkin bila korang tengok tu, mungkin ada part dalam hati korang tu yang akan berubah sikit pasal Ye Un ni. Bila tengok Ye Un dalam series ni, aku rasa tak ada apa-apa red flag sangat pun. Okay, dia ikut je apa yang kena buat. Kadang-kadang adalah dia melawan sikit kan. Tapi ada emotional moment tau untuk Ye Un ni. Sebab show ni dirakam tahun lepas. And kalau korang tak tahu, Ye Un ni dia ada masalah kesihatan lah tahun lepas. Even dekat Running Man tu dia ada menghilang sebulan jugalah. Okay, so show ni selepas dia pulih daripada kesihatan tu, dan adalah emotional moment daripada Ye Un yang korang kena tengok and korang kena faham tempat situasi dia macam mana. Aku rasa aku agak respect lah Ye Un dalam show ni sebab yelah, Byung Woo-sok, Kwang Soo, Jae-suk ni memang famous. Of course lah Ye Un paling tak famous dalam ni, tapi dia still terima and nampak macam tak ada masalah pun. Dalam show ni juga Byung Woo-sok belanja lagu Sudden Showers. Mana dia peminat-peminat Lovely Runner. Macam aku memang peminat Lovely Runner. Dapat dengar lagi sekali, rasa rindu balik nak tengok. Sunjaya. Show ni dia terbahagi kepada 2 part dalam 10 episod tu sebab ada 2 group. Maknanya ada 2 getaway lah. Okay, ada orang cakap group pertama lagi best, ada orang cakap group kedua lagi best. Itu ikut suka korang lah, ikut pendapat korang lah. Aku tak nak cerita sangat pasal tu. Tapi group kedua ada kehadiran Hyori dan juga suami dia. Okay, Hyori ni kalau korang tak kenal, legend lah dalam Korean punya entertainment kan. So, kalau korang berminat nak tengok Jae-suk B&B Rules ni, korang boleh tengok dekat Netflix sekarang.